Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pakcik dan makcik yang sudi meluangkan masa bersama saya hari ini. Saya Dr. Nurul Huda. Amat berbesar hati dapat bersua kembali dalam ruang cahaya kehidupan yang sentiasa prihatin tentang kesihatan kita. Untuk membantu pakcik dan makcik membayangkan dengan lebih mudah, video hari ini menggunakan beberapa ilustrasi yang dihasilkan melalui teknologi AI. Sebelum kita mulakan sebarang aktiviti santai pada hari ini, saya ingin mengajak pakcik dan makcik melakukan satu ujian ringkas yang sangat bermanfaat. Dalam masa hanya 30 saat sahaja, kita boleh mengetahui sejauh mana kelancaran aliran darah di bahagian kaki pada waktu ini. Ujian ini sangat mudah. Tidak memerlukan sebarang alat senaman dan tidak perlu berdiri pun, hanya perlukan jawapan jujur. Mari kita mulakan dengan 5 markah penuh yang melambangkan kesihatan yang sangat baik. Sebentar lagi saya akan kongsikan 5 tanda-tanda atau simptom yang selalu berlaku pada tubuh badan kita tanpa disedari. Bagi setiap simptom yang pakcik atau makcik sedang alami sekarang, kita akan tolak satu markah. Jangan risau jika markah berkurangan kerana tujuan kita adalah untuk kenal pasti punca masalah. Sudah bersedia semua? Mari kita lihat tanda yang pertama. Pernahkah jari kaki atau tapak kaki terasa sangat sejuk walaupun keadaan bilik pada waktu itu cukup panas dan selesa? Jika jawapannya ya, tolak satu markah. Kaki yang sejuk adalah petanda bahawa aliran darah terpaksa bergelut dan bekerja sangat keras untuk melengkapkan perjalanan jauh dari jantung terus ke hujung jari kaki pakcik dan makcik semua. Seterusnya, cuba perhatikan keadaan kaki menjelang waktu petang atau malam. Adakah kaki terasa sangat berat, lenguh atau letih walhal pakcik dan makcik tidak melakukan sebarang kerja berat pun sepanjang hari? Jika keadaan ini sering berlaku, walau hanya duduk berehat santai, sila tolak lagi satu markah. Rasa berat ini berpunca daripada takungan cecair di bahagian betis kerana sistem aliran darah perlahan. Tanda ketiga, perhatikan kawasan sekitar pergelangan kaki pada waktu petang. Adakah pakcik dan makcik perasan ada bengkak yang tidak disangka? Mungkin kesan getah stoking kelihatan sangat dalam pada kulit atau kasut yang selesa pada sebelah pagi terasa ketat sangat pada waktu malam. Jika ini yang sedang berlaku, kita perlu tolak satu markah lagi. Keadaan ini menunjukkan cecair mula terkumpul di bahagian bawah tubuh. Keempat, adakah pakcik dan makcik sering alami kekejangan kaki, terutamanya ketika sedang nyenyak tidur? Sentakan otot secara tiba-tiba di bahagian betis ini amat menyakitkan sehingga boleh mengejutkan kita dari lena. Tolak satu markah jika ya. Kekejangan ini sebenarnya ibarat jeritan otot yang kelaparan oksigen. Dan bekalan penting tersebut hanya dapat dihantar dengan baik melalui kelancaran aliran darah yang sihat. Tanda kelima pula, perhatikan jika wujud urat labah-labah atau urat simpul yang timbul pada kulit betis. Sedangkan beberapa tahun lepas ia langsung tiada. Jika wujud perubahan ini, sila tolak markah yang terakhir. Peringatan mesra, kaedah penilaian ini hanya menyokong kesedaran awal. Jika simptom-simptom ini berpanjangan atau tubuh berasa semakin teruk, pakcik dan makcik perlu datang berjumpa doktor dengan segera. Sekarang mari kita lihat keputusan markah tadi. Jika masih dapat 5 markah penuh, tahniah kerana peredaran darah sangat cemerlang. Sekiranya markah berada sekitar 3 atau 4, tubuh badan sebenarnya mula menghantar isyarat awal dan ini adalah masa terbaik untuk bertindak. Walau bagaimanapun, bagi yang mendapat markah 2 atau ke bawah, janganlah berasa sedih, putus asa atau tertekan dengan keadaan kesihatan ini. Sebaliknya, pakcik dan makcik patut bersemangat kerana ruang untuk tubuh menjadi lebih sihat adalah sangat besar. Sila simpan video ini supaya mudah dirujuk nanti. Amalkan perkongsian hari ini dengan konsisten selama 2 minggu. Dan cuba buat semula ujian ringkas tadi. InsyaAllah, saya yakin markah kesihatan akan bertambah baik. Boleh juga kongsikan markah permulaan di ruang komen sebagai catatan kenangan peribadi. Baiklah, untuk hari ini saya akan kongsikan 3 pergerakan mudah sambil duduk yang boleh mengubah otot kaki menjadi pam darah yang kuat. Pakcik dan makcik boleh lakukan senaman santai ini di kerusi rehat kesukaan, di meja makan atau sambil menonton televisyen bersama keluarga. Masa yang diperlukan tidak sampai 10 minit pun secara keseluruhan. Kita akan bermula dari pergerakan ketiga hingga yang pertama. Pergerakan pertama nanti sangat istimewa kerana ia menggunakan konsep yang dipanggil sebagai jantung kedua oleh pakar perubatan. Selepas senaman ini, saya juga akan kongsikan petua pemakanan dan tabiat harian yang boleh melancarkan aliran darah.
Namun perlu diingat, senaman dan petua ini hanya menyokong kesihatan. Jika simptom berpanjangan atau tubuh berasa semakin teruk, perlulah berjumpa doktor segera. Mari kita mulakan langkah untuk melancarkan semula peredaran darah dalam tubuh kita. Sebelum itu, izinkan saya terangkan sedikit fakta sains ringkas supaya kita lebih faham tujuan senaman ini dilakukan. Jantung kita sebenarnya sangat cekap mengepam darah turun ke bahagian kaki. Tetapi, cabaran paling besar adalah untuk menolak semula darah tersebut naik ke atas melawan daya tarikan graviti bumi secara semula jadi. Di dalam saluran darah kaki kita, terdapat banyak injap kecil yang berfungsi seperti pintu sehala. Pintu ini akan tertutup rapat untuk menghalang darah daripada jatuh semula ke bawah. Walau bagaimanapun, seiring dengan peningkatan usia kita, injap-injap kecil ini mula menjadi semakin lemah. Akibatnya, darah akan mula berkumpul dan bertakung di bahagian bawah kaki, lalu menyebabkan masalah lenguh dan bengkak. Kunci utama penyelesaian masalah ini terletak pada pergerakan otot. Satu-satunya daya yang mampu menolak darah naik ke atas melalui injap tersebut ialah pengecutan otot. Setiap kali otot kaki bergerak, ia akan memerah saluran darah dan memaksa darah naik semula ke arah jantung. Apabila kita duduk diam terlalu lama, pam semula jadi ini akan terhenti, menyebabkan aliran darah menjadi sangat perlahan dan lesu. 3 senaman yang akan kita lakukan ini bertujuan untuk menghidupkan semula pam tersebut tanpa perlu berdiri pun. Mari mulakan dengan senaman ketiga, iaitu berjalan di tempat duduk. Caranya sangat mudah. Pakcik dan makcik hanya perlu duduk tegak di atas kerusi yang kukuh sambil meletakkan tapak kaki rata di atas lantai. Kemudian angkat lutut kanan perlahan-lahan sedikit tinggi dari kerusi dan turunkan semula. Selepas lutut kanan diturunkan, angkat pula lutut kiri dan turunkan kembali. Bayangkan seperti kita sedang berkawat tetapi dalam keadaan duduk bersahaja. Namun, ada 2 perkara penting untuk memastikan pergerakan ini benar-benar berkesan. Pertama, pastikan setiap angkatan dilakukan dengan niat dan fokus. Jangan sekadar menghayungkan kaki, tetapi rasakan otot paha mengeras sedikit setiap kali lutut diangkat. Perkara kedua yang perlu diberi perhatian ialah cara meletakkan tapak kaki. Turunkan kaki dengan perlahan dan senyap. Jika tapak kaki berbunyi kuat saat mencecah lantai, itu maknanya pergerakan dibuat terlalu laju. Pendaratan yang lembut memastikan otot bekerja keras. Kaedah ini hanya menyokong kesihatan. Jika simptom berpanjangan atau bertambah teruk, pakcik dan makcik perlu berjumpa doktor dengan segera. Rentak pergerakan kaki ini perlulah tenang dan berterusan. Seumpama detik jam dinding di rumah. Buat 1 angkatan pada setiap saat tanpa perlu tergesa-gesa atau berebut masa. Kelancaran peredaran darah sebenarnya memberikan tindak balas yang paling cemerlang terhadap pergerakan yang perlahan namun konsisten. Jika dilakukan secara tergopoh-gapah, matlamat sebenar senaman ringkas ini mungkin tidak akan tercapai dengan baik. Lakukan pergerakan berkawat sambil duduk ini selama kira-kira 60 saat yang mana ia bersamaan dengan lebih kurang 30 angkatan untuk setiap belah kaki. Di penghujung senaman, pakcik dan makcik pasti akan mula merasai satu kehangatan yang sangat selesa menjala di sekitar kawasan paha. Haba ini sebenarnya adalah petanda baik bahawa darah segar yang syarat dengan oksigen sedang mengalir masuk ke otot. Satu kesilapan lazim yang sering berlaku ialah perbuatan bersandar ke belakang dan menggunakan daya momentum untuk menghayunkan kaki ke atas. Cara begini tidak tepat. Jadi, pastikan badan kekal tegak untuk memberi peluang kepada otot paha bekerja sepenuhnya. Perlu saya ingatkan, senaman ini sekadar bantuan tambahan. Jika rasa lenguh atau bengkak masih berlarutan, pakcik dan makcik wajib merujuk kepada doktor segera. Sebelum kita beralih ke senaman yang kedua, izinkan saya berkongsi penemuan kajian sains yang sangat membuka mata. Saintis telah mengukur kelajuan aliran darah pada urat utama di belakang lutut ketika seseorang duduk berterusan. Selepas 30 minit duduk diam, kelajuan aliran darah didapati merosot secara mendadak. Menjelang 1 jam pula, peredarannya menurun sehingga 50% daripada paras normal. Kajian ini melibatkan individu yang sehat, apatah lagi jika sudah ada masalah kesihatan lain. Cuba bayangkan, bila kita duduk sejam tanpa menggerakkan kaki, darah di bahagian betis akan mengalir sangat lambat umpama siput. Keadaan pergerakan darah yang lesu sebeginilah yang membolehkan risiko pembentukan gumpalan darah berlaku. Oleh sebab itu, pakar kesihatan sentiasa menggalakkan pergerakan kaki secara berkala. Pernahkah terfikir mengapa syarikat penerbangan selalu mengingatkan kita supaya kerap menggerakkan kaki ketika penerbangan yang jauh? Begitu juga di hospital, jururawat akan berusaha memastikan pesakit mula bergerak secepat mungkin selepas pembedahan selesai.
Tujuannya sangat jelas, iaitu untuk memastikan darah terus mengalir tanpa henti dan mengelakkan sebarang risiko yang tidak diingini akibat duduk atau baring lama. Inilah fakta menarik yang pasti akan membakar semangat Pak Cik dan Mak Cik. Kajian tersebut juga membuktikan bahawa pergerakan otot betis selama 20 saat sahaja sudah cukup untuk memulihkan kelajuan aliran darah hampir ke tahap asal. Bayangkan, masa 20 saat itu sangatlah singkat. Malah lebih pantas berbanding masa yang kita ambil untuk menuang air ke dalam gelas lalu meminumnya di meja makan rumah. Dua senaman yang seterusnya ini direka khusus untuk mengaktifkan kumpulan otot yang sama. Otot-otot inilah yang sering diiktiraf oleh pakar perubatan sebagai pam semula. Jadi paling penting di bahagian bawah tubuh badan kita. Mari kita teruskan dengan senaman kedua, iaitu lunjuran kaki sambil menuding hujung jari. Senaman ini sangat istimewa kerana ia merangsang otot paha dan otot betis serentak dalam satu pergerakan. Kita masih kekal dalam kedudukan duduk dengan tapak kaki berpijak rata pada permukaan lantai. Sekarang, lunjurkan kaki kanan ke hadapan secara perlahan-lahan sehinggalah lutut menjadi lurus dan berada selari dengan lantai mengikut keselesaan masing-masing. Ingat ya, kaedah regangan ini hanyalah panduan kesihatan umum. Jika pergerakan ini menyebabkan rasa sakit berpanjangan, Pak Cik dan Mak Cik perlu segera ke klinik berdekatan. Sebaik sahaja kaki sudah lurus merentang, hala dan tudingkan hujung jari kaki lurus ke depan seumpama penari balet yang sedang membuat persembahan. Pada masa ini, otot betis akan terasa sedikit menegang. Tahan kedudukan regangan sebegini selama lebih kurang 2 saat sahaja. Kemudian perlahan-lahan tarik hujung jari kaki tersebut ke arah badan semula supaya ketegangan pada betis dapat dilepaskan dengan lembut dan selesa. Selepas itu bengkokkan kembali lutut dan turunkan tapak kaki menyentuh lantai seperti keadaan asal tadi. Biar saya terangkan sedikit apa yang sebenarnya berlaku di dalam kaki. Ketika lutut diluruskan, otot paha dengan kuatnya sedang memerah urat-urat darah lantas menolak darah naik ke atas. Manakala sewaktu jari dituding, otot betis pula memainkan peranannya mengecut, lalu memerah urat dalam supaya melancarkan pengaliran. Apabila hujung jari kaki ditarik kembali ke arah badan, otot betis mula meregang santai dan urat darah kembali dipenuhi dengan darah yang baru mengalir. Secara ringkasnya, pergerakan lengkap dari pergelangan kaki sehingga ke pangkal paha ini umpama proses menyiram dan mencuci saluran darah. Cuba lakukan 10 ulangan bergilir-gilir untuk kaki kanan dan kiri demi merasai sendiri kebaikannya pada kehangatan otot kaki kita. Kenapa pergerakan menuding ini sangat mustahak? Otot betis sebenarnya membalut urat yang sangat dalam dan sangat penting di dalam badan. Pengecutan otot betis yang mantap boleh melonjakkan darah naik dengan kelajuan yang agak mengagumkan. Inilah sebab utama mengapa betis selalu digelar sebagai jantung kedua manusia. Namun, jika ada rasa tidak selesa berpanjangan, Pak Cik dan Mak Cik perlu segera rujuk masalah ini kepada doktor. Jika Pak Cik dan Mak Cik berasa sakit semasa meluruskan lutut dengan tegak, terdapat satu cara yang lebih mesra untuk mencubanya. Lunjurkan sahaja kaki setakat yang mampu menahan regangan walaupun lutut kelihatan masih membengkok sedikit. Aspek paling kritikal sebenarnya terletak pada pergerakan menuding jari kaki, bukannya lurusnya lutut itu. Anda juga boleh buat latihan menuding jari ini terus dengan membiarkan tapak kaki berehat di atas lantai. Kita telah tiba ke senaman nombor 1, iaitu senaman pam betis yang saya gelar sebagai pengaktif jantung kedua. Gerak badan yang ini sedikit unik kerana ia lebih memfokuskan kepada ritme berbanding kiraan jumlah ulangan semata-mata. Malah, pergerakannya hampir menyamai gaya kita melangkah berjalan namun dilakukan ketika duduk diam. Cuba duduk tegak semula, tapak kaki sama lebar dengan pinggul dan sedia untuk mula. Biarkan berbola kaki dan jari-jari kaki tetap melekap kemas di permukaan lantai. Kemudian, jongketkan kedua-dua tumit serentak ke atas dengan setinggi yang boleh supaya berat badan disokong oleh berbola kaki. Tahan seketika di posisi tertinggi ini untuk membiarkan otot betis bekerja memerah saluran darah dengan gigih. Selepas itu, rebahkan tumit ke bawah kembali perlahan-lahan. Lakukan rutin pam berirama ini secara berterusan dengan tekun. Jika diamalkan, selepas 30 saat mungkin akan terbit rasa hangat atau sedikit pedih pada betis. Rasa ini adalah pengumpulan asid laktik, petunjuk bahawa otot sedang gigih bekerja mengepam peredaran darah untuk kebaikan tubuh badan. Jika senaman ringkas seperti ini tidak mendatangkan sebarang kelegaan malah memudaratkan, Pak Cik dan Mak Cik dinasihatkan untuk berjumpa dengan doktor pakar dengan seberapa segera yang boleh. Jika Pak Cik dan Mak Cik mula mendapati pergerakan pam tumit berganda ini sudah agak mudah, mari saya kongsikan 2 cara untuk menaikkan cabarannya.
Mula-mula, cuba amalkan senaman ini pada satu kaki pada satu masa. Biarkan kaki kiri berehat rata, sementara tumit kanan sahaja dijongkitkan ke atas. Kaedah ini akan menggandakan beban pada satu bahagian betis sahaja. Lakukan 20 pam dan kemudian tukar pergerakan ke kaki yang sebelah lagi. Cara cabaran yang kedua pula, cuba letakkan senaskah buku tebal, mungkin senaskah majalah besar atau buku rujukan di bawah bahagian berbola tapak kaki. Apabila kedudukan berbola kaki berada lebih tinggi berbanding paras tumit, jarak regangan betis akan menjadi jauh lebih luas. Ruang pergerakan yang lebih besar ini bermaksud regangan dan pengecutan otot yang terhasil akan menjadi sangat mendalam lantas meningkatkan kesan perahan darah ke atas. Kelebihan utama senaman ini diletakkan pada tempat pertama adalah kerana ia sangat fleksibel. Pakcik dan makcik bebas melakukan pergerakan pam ini di mana-mana jua dan tanpa had masa tertentu. Bayangkan sambil menonton berita malam, sambil berbual di telefon ataupun ketika berehat di meja makan, senaman ini hanya bergantung pada kerajinan dua belah kaki kita sendiri. Ingat ya, setiap pam tumit menolak darah menderu pantas pulang ke pangkuan jantung. Cuba jadikan pergerakan pam tumit ni rutin 2 kali sehari, mungkin sekali di sebelah pagi dan sekali di sebelah petang. Dalam masa seminggu mengamalkannya, pakcik dan makcik mungkin akan merasai kaki terasa lebih ringan, bengkak pergelangan kaki juga akan surut dan masalah kejang ketika tidur malam semakin jarang muncul. Walau bagaimanapun ini semua hanyalah ikhtiar kesihatan. Jika keadaan badan tiada perubahan positif, segeralah hubungi pakar perubatan. Kekejangan sering mencengkam betis gara-gara otot kekurangan bekalan oksigen yang diangkut oleh aliran darah. Peredaran darah yang teratur secara tidak langsung akan membebaskan kaki daripada kejang. Baiklah, inilah rumusan ringkas untuk keseluruhan jadual amalan harian kita. Senaman ketiga iaitu gaya berkawat duduk dilakukan selama 60 saat. Senaman kedua, lunjuran kaki sambil jari menuding dibuat sebanyak 10 ulangan bagi kedua-dua belah kaki. Senaman yang nombor 1 tadi pula, pam betis, boleh dilakukan selama sekitar 2 minit secara berterusan. Secara total, masa yang dibelanjakan hanya memakan masa dalam lingkungan 5 ke 6 minit sahaja. Jika kelapangan, cubalah praktikkan semua gabungan ini setidak-tidaknya sekali sehari. Waktu yang paling ideal adalah ketika petang melabuhkan tirai kerana pada masa itulah cecair badan sangat mudah mendap lalu terkumpul di bahagian betis dan tapak kaki. Namun begitu, ada satu peringatan penting berkaitan waktu senaman pam otot ini. Elakkan daripada buat pergerakan begini jika menghampiri tempoh 1 jam sebelum pakcik dan makcik mahu tidur. Kalau tidak, mungkin terpaksa selalu berulang alik bangun kencing tengah malam berikutan cecair yang baru ditolak naik dari bawah kaki kembali memenuhi pundi kencing. Sementara itu, tiba masanya untuk saya kongsi 3 lagi petua kesihatan sampingan seperti yang dijanjikan. Petua tambahan yang pertama berkait rapat dengan cara yang betul untuk kita minum air. Apabila tubuh mengalami dehidrasi atau kurang kandungan air, kepekatan darah kita dengan sendirinya menjadi pekat. Darah yang pekat semestinya mengalir jauh lebih perlahan berbanding darah cair, lebih-lebih lagi semasa melalui ruang urat pembuluh yang sempit. Namun pakcik-makcik perlu sedar, ini sekadar nasihat am. Sila jumpa doktor secepat mungkin sekiranya keadaan semakin teruk. Ramai individu tanpa sedar mengamalkan minum terlalu sedikit air kosong pada waktu siang dan kemudian meneguk terlalu banyak air sekaligus selepas selesai hidangan malam. Tabiat ini hanya akan membebankan badan kita menjelang waktu mahu berehat tidur. Oleh sebab cecair berlebihan, pergelangan kaki lebih mudah membengkak dan kualiti tidur akan terganggu akibat rasa nak terkencing. Sementara pada waktu siang hari, darah berisiko kekal dalam keadaan yang pekat. Penyelesaian yang disiurkan pakar adalah pendekatan minum secara berperingkat yang fokusnya pada awal hari. Minum segelas besar air suam setiap pagi sebelum mengambil sebarang sarapan, diikuti jumlah sederhana sehingga ke petang. Sekitar pukul 3 atau 4 petang, sebahagian besar bekalan cecair harian seharusnya telah diserap oleh tubuh badan. Menjelang waktu malam, kurangkan minum air. Jika tiada perubahan positif pada badan, pastikan pakcik dan makcik bertemu doktor pakar. Seterusnya, petua kedua menyentuh soal pemakanan yang membantu dan satu amalan yang merugikan. Ubi bit merah merupakan sejenis makanan istimewa kerana syarat dengan nitrat semula jadi. Tubuh badan kita amat cekap menukar nitrat ini kepada nitrik oksida yang fungsinya melapangkan serta meregangkan saiz dinding urat darah. Urat yang lebar ibarat lebuh raya yang membenarkan pengaliran darah berdesit lancar. Pengambilannya cuma perlu dalam kuantiti sedikit tapi diamalkan secara konsisten. Satu lagi amalan merugikan,
dan acap kali memeranjatkan orang ramai adalah tabiat menyilang kaki ketika leka bersantai. Perbuatan merapatkan serta meletakkan sebelah kaki secara bersilang di atas kaki yang lain akan terus menghimpit laluan utama pembuluh darah belakang lipatan lutut. Laluan ini adalah urat paling besar ibarat jalan raya utama untuk darah bergerak pulang. Tindakan ini selalu dilakukan ketika berehat malam walhal ketika itu pengaliran darah sangat lemah. Petua nombor 3 kita namakan hukum 20-20. Cuba imbas semula hasil laporan yang mendapati kelajuan darah merudum teruk selepas setengah jam duduk tanpa gerakan. Cara menanganinya cukup ringkas. Selepas 20 minit duduk diam, pakcik dan makcik wajib beri peluang otot kaki bergerak sedikit sekadar 20 saat. Jika pakcik dan makcik banyak bekerja keras sambil duduk, cuba terapkan cara ini. Sekiranya masalah aliran darah semakin serius, segera cari pakar rawatan perubatan. Segala perkongsian dalam video Cahaya Kehidupan hari ini diharap menjadi rujukan awal yang bermanfaat buat pakcik dan makcik. Setiap tubuh badan dikurniakan keadaan kesihatan yang berbeza-beza. Jadi, langkah paling bijak adalah merujuk dan berbincang dengan doktor peribadi masing-masing terlebih dahulu sebelum mempraktikkan mana-mana kaedah. Jangan teragak-agak berkongsi pengalaman di ruang komen. Semoga berjumpa lagi dalam panduan berguna akan datang. Sentiasa kekal sihat ceria.